Tahu tak, pada Mei 2008, di Woodland Park, Colorado, seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Joshua Maddox telah keluar dari rumahnya untuk berjalan-jalan di kawasan hutan yang tenang. Joshua dikenali sebagai seorang yang berjiwa bebas, meminati muzik dan sangat disenangi oleh rakan-rakannya. Namun malangnya dia tidak pernah pulang pada hari tersebut. Selama hampir 7 tahun, keluarganya hidup dalam tanda tanya, menyangka bahawa mungkin Joshua telah memulakan hidup baru di tempat lain. Misteri itu akhirnya dijawab secara ngeri pada Ogos 2015. Seorang pemilik kabin lama yang terletak hanya 2 batu dari rumah keluarga Joshua telah merobohkan struktur kabin tersebut. Apabila jentolak meruntuhkan cerobong asap batu bata di kabin itu, mereka menemui mayat manusia yang telah menjadi mumia, tersangkut di dalam ruang yang sangat sempit dalam posisi janin atau fetal position dengan kakinya berada di atas kepalanya. Melalui rekod pergigian, mayat itu disahkan sebagai Joshua Maddox. Polis menyimpulkan bahawa Joshua mungkin cuba masuk ke dalam kabin melalui cerobong, tersangkut dan mati akibat kesejukan. Walaupun pihak berkuasa mengklasifikasikan kes ini sebagai kemalangan, terdapat beberapa butiran fizikal yang menjadikan kesimpulan itu hampir mustahil untuk diterima akal. Yang pertama, Joshua ditemui hanya memakai baju nipis, manakala semua pakaiannya yang lain termasuk jaket dan kasutnya ditemui dilipat dengan kemas di dalam kabin tersebut bersebelahan dengan lubang pendiam api. Jika dia tersangkut dari atas, bagaimana pakaiannya boleh berada di dalam rumah? Itu adalah persoalan di dalam kes ini. Lebih mencurigakan, pemilik kabin mendedahkan bahawa terdapat sebuah halangan besi berat yang diletakkan di bahagian atas cerobong asap untuk menghalang haiwan masuk. Jika halangan itu ada di atas, mustahil untuk Joshua memanjat masuk dari luar. Ini menimbulkan teori bahawa Joshua sebenarnya dipaksa masuk ke dalam cerobong itu dari arah bawah ketika dia di dalam rumah oleh seseorang yang kemudiannya meletakkan perabot berat atau menutup lubang tersebut, membiarkan Joshua menjerit meminta tolong di dalam ruang yang kedap bunyi itu sehingga dia mati perlahan-lahan. Sehingga hari ini, ramai yang percaya bahawa pembunuh Joshua masih bebas dan kemalangan itu hanyalah satu penutupan kes yang dianggap terburu-buru untuk diselesaikan.